Yang mana yang mana? Atas. BB. Masuk BB. Tu pada. Two hours later. MC saya pada hari ini Dibah. Dibah aja. Okey, simple aja. Okey, Dibah yang juga merupakan salah seorang anggota GPMS Ipoh yang turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi selamat datang sekali lagi kita ucapkan kepada peserta-peserta larian untuk langkah perpaduan Merdeka Madani 68 ini. Saya daftar secara walk-in pun tak ada masalah. Tapi yang menariknya untuk pertandingan warna yang diadakan di karnival ini dan juga bagi kanak-kanak 10 tahun hingga 12 tahun ada lah kan. Cuma kita selain daripada kita mengalukan anak-anak ni kan atau dia ni yang ayah-ayah pun kita tak ketepikan kan. Jadi kita berikan ruang juga. Mungkin ada bakat-bakat terendam. Bukan terpendam, terendam. Sebab dalam apa yang dia terendam. Yang suka juga. Bertemu lagi dengan Big Brother Entertainment kita hari ni di Taman Padang, Taman Lapangan Jaya Kampung Rapat Jaya Tambahan. Tempat ni juga. Kalau demo tak bagi, tak boleh Madani. juga. Tak boleh juga. Sebenarnya dengan bulan kemerdekaan. Jadi dan juga ada pusat khidmat lighting, bagi sound ahli system ada, dan adun MC tengah bercakap. kawasan Kopeng. Masuk dalam video ni. Dan jadi juga ada hari kita semua dah ready, peserta pun dah ready. Kita hanya tunggu dan ada majlis rakan ini berjalan macam mana. Jom. Jasmine kita akan masuk untuk kainan sehingga nasi wangi kita dah begini. Nampak tak gaduh bunga Jasmine, wangi tapi tak ramai lagi tak apa. Sampai ni kita ramai. Terus dia dalam sekolah. Terus sampai ke TF. Di hadapan pintu TF yang pintu keluar tu ada water station. Kita sediakan water station boleh. Okey. Jadi ready ya? okey. Anda semua dah sedia? Anda semua dah bersedia? Jadi dalam kiraan 3, 2, 1. Selamat pergi dan selamat kembali. Jalan laju. Laju pergi penat.
A few minutes later. Okey, baik. Baik, kita luarkan kaki kita. Okey, down. Baik. Bersama-sama saya, besar lagi. Okey, bang, relax. Adik. Tempat duduk boleh jadi lah, boleh. Okey, tahan. Down. Seimbang. Okey, jalan. Okey, tarik. Betul? Habis. Kumpul. Okey, gerak belakang. Kepala lagi. Kumpul ke badan. Okey, good. Okey, good. Sok, ni sok. Bang. Main tu ni. Tuan Zulkifli, pengerusi Majlis Belia Daerah Ipoh. Bersama dengan kita juga kita ada saudara Ahmad Nazrin, agensi vendor-vendor yang bersama dengan kita pada hari ini. Pertama sekali, marilah kita bersama merapatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam karnival perpaduan dan mahabbah Belia Madani Merdeka, yang mana ini sebenarnya julung-julung anak muda. Saya muliakan saudara Kamal Syukri selaku yang ketua GPMS Ipoh, juga selaku penganjur pada program pada hari ini, pada yang berhormat Wong Chai Yi, Adun Kawasan Simpang Pulai, jiran kita, kepada kaunselor ahli majlis Bandaraya Ipoh. Adakan pemotongan ini 5, 4, 3, 2, 1, foto. Jadi Karnival Perpaduan dan Mahabbah Belia Madani Merdeka 2025 dengan rasminya A few moments later. Hanya untuk peserta larian kita. sebab dia ikut nombor bib. Ini dia. Nampak cara lari pun dah tahu nampak beza. Medal tak buka tau. Paling kurang sebulan dekat situ. Terima kasih bang. Okey, nombor yang seterusnya B005. Siapakah? Dah balik ke? Awet benar baliknya. BD panggil masak lah tu. Oh ada. Ini. Ini geng-geng runner tanpa sepadan ni. Boleh tengok kat badan abang ni, teringat badan saya dulu-dulu. Kononnya. Gopeng Empowerment, tak salah. Kamu betul Gopeng Empowerment di bawah pusat khidmat dan konten ataupun konten-konten yang bermaruah, kan? Sebab sekarang ni kebanyakannya maaf 2 tahun lepas untuk pelbagai program sampai ke pendapatan dengan konten creator ataupun konten-konten yang bermanfaat. Yang nombor 1. Okey, jadi ada 10 hadiah lah untuk setiap kategori. Allahu Akbar. Kantoi jawapan. Tak nampak kan? 10 hingga 12 tahun. Di manakah adik salah balik masak juga? Ini untuk Nur Irdina Aisyah. Irdina bagi kategori B 10 hingga 12 tahun. Bagi kategori B 10 hingga 12 tahun, pertandingan mewarna dimiliki oleh nama Putri Syah Adriana. Ini artis tadi. Ini nama-nama artis dia macam ni. Pengannya. Baru nampak. Ni suara kita. Bagi kategori B 10 hingga 12 tahun. Kategori A dimiliki oleh Adik Aura Alisha binti Muhammad Arif. Ini dia ada aura tersendiri. Mana adik? Mari sini cepat, lambat akak ambil hadiah tu. Lambat dapat nombor 1. Sini.
sini, Aura Alisha binti Muhammad Alif. Oh Aira, oh. Oh Aira, bukan Aura. Oh ya, sorry. Kita duduk kali. Koma dah salah. Saya tak tahu apa. Okey. Bagi tempat kedua, kategori A dimiliki oleh Tanzin Hin. Itu dia, adik dia. Tempat kedua. Sikit lagi dia nak juara. Sikit lagi. Sipi lagi. Uish, jalan macam Naruto ni. Pandang. Senyum. Tempat pertama bagi kategori A pertandingan mewarna dimiliki oleh adik Muhammad Iqbal Arsyad. Tak sangka jantan yang menang. Patutlah rambut perang. Itu bukan perang mah, berbelang. Oh, berbelang. Juara bagi kategori C, kanak-kanak yang makin pupus. Tapi hati iaitu dimiliki oleh Noraini binti Nasikin. Ini dia, bakat yang terendam sekian lama. Manakah insannya? Okey, kita punya majlis ataupun sesi pagi kita sudah pun selesai. Sekarang ni kita tunggu sampai pukul 1 nanti untuk kita stop, berhenti rehat untuk makan tengah hari, lunch sampai pukul 2. Pukul 2 nanti kita akan sambung balik lah. Kalau tengok inilah suasana sekarang pukul 12.20 tengah hari. 12 tengah hari lah. Jadi kita berbaki dalam 40 minit, 30 minit sebelum kita berhenti rehat untuk tengah hari kita untuk makan dan sembahyang Zuhur nanti. Alright, hopefully semua berjalan lancar sehingga malam ini. Ya, dan tenaga pengajar kita sudah pun sampai. Jadi yang mana nak belajar, nak tahu cara-cara backup dengan cara yang betul, okey, InsyaAllah sebentar nanti kita akan adakan sesi atau kelas demo backup ini nanti. Alright, sesi petang kita sudah pun bermula. Kita bermula dengan demo makeup artist di belakang ni lah. Jadi diorang buat di bahagian kemah ni sebab tak ramai yang join. Jadi dia minta kita bahankan background music kita. Kemudian kita tunggulah acara seterusnya. Kalau tak jumpa tu, sebab itu kena audio online. Boleh cari di bawah sini juga. Saya tunjuk. Apa seal tu ni? Ya. Okey, sementara ada majlis ataupun sesi makeup artist sedang berlangsung ni, kita baru dapat power source yang baru satu untuk circuit yang baru untuk lighting lah. Jadi kita baru nak set up untuk lighting lah. Jadi hari ni kita bersama dengan Haikal. Korang tak pernah nampak Haikal sebagai intern kita. Jadi Haikal intern kita hari ni. Jadi Amirul tengah brief macam mana nak buat address dan patching untuk lighting lah, sebagainya. Jadi kita tengok hasilnya, sama ada Haikal berjaya buat dengan baik ataupun gagal. Kita tengok lepas ni. Kalau bergerak dia salah tu memang Haikal lah salah. Tapi rasa benda simple lah, patutnya boleh lah. Okey, kalau kita tengok dari sini tu semua berwarna menyala dengan baik tu. Nampak dia Haikal masih on track lagi lah. Dia masih perform lah untuk buat address tu. Hopefully dia tak lupa tekan enter lah. Kalau dia lupa tekan enter, kita tutup, buka balik, memang pisang kita ke. Okey, kita
kita program dulu. 1, 2, 3. GPMS Belajar Terus Belajar. Bagi demi hidupmu. Okey, pukul 4.50 petang, kita masih menunggu sesi ataupun games daripada e-sports ni habis. Sementara tu tengok awan sudah semakin gelap. Belah sana pun nampak macam hujan dah turun tu. Jadi kita tengah Amirul dengan Haikal tengah settlekan bahagian pentas semua, mana yang perlu dibalut dengan plastik ataupun ditutup dengan plastik dan sebagainya. Diorang tengah buat lah. Lepas ni mungkin speaker tu kalau hujan baru kita tutup lah. Subwoofer mungkin kita akan tutup bahagian belakang je, bahagian connection power tu. Kemudian mungkin moving head yang terkeluar sikit ni, kalau tempias sikit mungkin kami akan tutup dengan plastik lah. Selebihnya kita akan running lah. Alright, hopefully hujan akan kelain lah. Kita nak sampai ke malam ni kan, tapi kita buat langkah-langkah berjaga. Okey, pukul 5.16 petang, dilanda gerimis. Tapi nampak gaya bukan gerimis, tengok langit dah nak gelap lah tu. Jadi kita dapat preparation ni. Harap-harapnya taklah tempias teruk sangat kan. Kita turun dengan sikit kemah dekat konsol. Stage semua benda kena cover sekarang. Kita risau shot, jadi mana boleh off sebab event pun nampak macam tangguh sikit kejap. Kita harap hujan ni cepat lah. Lepas maghrib harapnya dah sidang lah. Paling lewat. Okey. Bukan buang, sayang. Pasukan yang betul-betul ni InsyaAllah akan mewakili negeri Perak. Kalau Selangor ada SRG, ini TBG. Karnival Perpaduan dan Mahabah Belia Madani Merdeka 2025 diberikan kepada yang membawa lagu Dinda Hanis Kaisara. Mana adik? Walaupun satu-satunya peserta wanita yang masuk. Okey, pukul 6.10 petang kita baru saja selesai dengan sesi nyanyian ataupun pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik sebentar tadi. Sekarang ni kita memang dah tak ada apa-apa. Kita punya slot sekarang ni hanyalah tunggu sound check untuk malam ni lah, kumpulan nasyid dan juga qasidah untuk malam ni. Jadi kita tengah menunggu kumpulan nasyid dan qasidah tersebut lah. Kalau diorang datang nanti kita boleh teruskan dengan sound check untuk preparation malam ini. Alright.
A few moments later. Okey, nampak hujan lebat sudah mari dia turun. Jadi kita memang turunkan kemah sikit lah sebab angin agak kuat ni. Kita berada di tengah padang pula. Hujan pun baru saja menjadi lebat ni, tadi renyai je. Hopefully sebelum majlis bermula sekitar 8.30 nanti hujan reda lah. Bolehlah kita teruskan majlis kita dengan selesa lah, insyaAllah. Alright, kita santai dulu, semayang solat maghrib kejap, lepas tu kita boleh prepare. Okey, sekarang pukul 8.40 baru selesai azan ataupun solat fardu isyak. Jadi kita akan bermula sebentar saja lagi. Hujan pun alhamdulillah sudah pun reda, baru saja reda. Jadi kita baru nak membuka plastik-plastik balutan yang kita buat petang tadi untuk kita mulakan majlis ni, insyaAllah. Hopefully dengan izin Allah kita dapat jalankan dengan baik malam ini. Alright. Dengarkan kepada tuan-tuan dan puan muslimin dan juga muslimat dengan qasidah dan juga tausiah bersama dengan memperingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah taman-taman ataupun majlis yang mulia, di mana barang siapa yang duduk di dalam majlis-majlis yang mulia ini, insya-Allah taman-taman syurga ini, dikatakan bahawa Allah akan mengirimkan malaikat untuk duduk bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Jangankan pula aku dipisah saat aku ke jannah, air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Ampun Maulana ya Rasulullah. Ampun Maulana. Bulan-bulan macam bulan kemerdekaan yang biasa-biasa, tapi bulan Islam ramai yang tak tahu. Sampai ramai yang tak tahu bulan Rabiul Awal ni bulan apa sebenarnya. Jadi bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Ya Muhammad laqiba tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Berjanji kemenangan itu pasti di tanah yang diberkati, tanah Islam tidak tersuci. Seperti tiada lagi ikatan cinta,
Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita untuk hari ini. Kita punya majlis memang berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Cuma tadi hujan yang agak lebat lah, maghrib tadi. Tapi hujan betul-betul majlis nak bermula tu, hujan berhenti, Alhamdulillah. Jadi kita boleh teruskan majlis kita. Malam ni memang lancar saja. Cuma tadi sekejap tadi ada blackout sikit. Blackout dari segi pentas sajalah, untuk lighting saja. Tapi sound okey. Rupanya ada kesilapan daripada technician punya info lah. Tapi tak apa, kita dapat sort out untuk kita on balik lampu tersebut lah. Semua dah kemas, tinggal nak load balik ke dalam lori je. Jadi sekejap lagi saya nak ke sana lah untuk dalam lori. Apa lagi? Jumpa lagi video yang akan datang. Ciao.